waktu kita meninggal dunia, kita kan akan lalui alam barzakh. Alam barzakh ni, bila kita dah dibangkitkan nanti dari selepas tiupan sangkakala kedua, kita akan dibangkitkan di mahsyar pula. So, di mahsyar, kita pernah sebut, kita akan berada di mahsyar paling sekejap 50,000 tahun akhirat. Kita pernah cerita kan, ingat tak? So 50,000 tahun akhirat tu kita duduk saja. Berdiri saja, tak makan, tak minum, berlapar dahaga pun semua. Ada yang tenggelam dengan peluh sendiri, ada yang berjalan dengan muka pun semua. Kita cerita sebelum ni kan. Selepas 50,000 tahun akhirat tu, kita akan mula mencari ulama'. Itu peranan ulama'. Ulama' ni peranan dia kat dunia ada, kat mahsyar ada, dekat syurga pun ada peranan ulama' ni. Sebab tu kita kena hormat ulama'. Ulama' ni pewaris Nabi. So kita akan cari ulama' yang kita kenal, kita akan jumpa, cakap, "Wahai ulama', engkau orang yang soleh. Engkau tolonglah kami ni. Kami dah lama sangat menunggu nak dihisap. Merayulah pada Allah, mintalah pada Allah berkat kesolehan engkau, kebaikan engkau. Minta pada Allah untuk percepatkan timbangan amal." Bau tahan sampai 3 hari dekat sejadah, Masya Allah. Dapatkan wangin Raudhah dan kasturi di Haramain dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Apa kata ulama'? Nafsi, nafsi, idhabu ila ghairi. Aku pun fikir diri aku juga. Aku pun manusia biasa, aku pun ada dosa aku. So kita pergi kepada siapa lepas tu? Kita pergi ke Nabi Nuh. First kita akan pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu Kita jumpa Bukan Nabi Nuh. Adam. Kita jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu. Kita jumpa Nabi Nuh. Kita akan tanya Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, kami nak minta pertolongan kamu untuk merayulah kepada Allah, supaya kami ni nanti dipercepatkan timbangan amal." Nabi Nuh pun cakap benda sama. "Pergilah kamu kepada Nabi yang seterusnya." So, kita pergi jumpa, dipendekkan ceritalah. Nabi Nuh ceritalah dia punya dosa waktu tu. "Aku ni berdakwah 900 tahun, tapi yang ikut dakwah aku berapa orang je. So aku pun akan disoal, aku pun takut nak ceritanya lah." Nabi Nuh pun takut. Tu Nabi Adam. Tak silap saya Nabi Adam dulu baru Nabi Nuh, macam tu lah kot lebih kurang. So Nabi Adam pun cerita benda sama. Last kali Nabi Adam pun cakap izhabu ila ghairi. Kita pergi kepada Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Ibrahim pun cakap benda sama. Kita pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun cakap benda sama. Lepas tu kita pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa dalam hadis tu dia tak menceritakan Nabi Isa sebut dosa dia. Nabi Isa tak sebut dosa dia. Cuma Nabi Isa sebut idhabu ila Muhammad. Pergilah kamu cari dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.